Yang ambil duit tu Melayu. Melayu. Melayu tak apa. Ambillah lagi. Curilah lagi. Rompaklah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab montang-montang dalam parlimen tu ada imuniti, ada kekebalan, boleh bebas bersuara. Takkanlah sewenang-wenang nak menghina orang Melayu dan orang Islam macam tu saja. Lepas tu bila Tuan Speaker suruh tarik balik kata-kata tu, nak juga bantah, nak juga bangkang. Nampak bona bega kat situ. Itu hari masuk pilihan raya Roket Negeri 9 pun sama juga PL macam ni. Main bangsa. Yang mencuri, yang sakau Melayu. Montang-montang orang Melayu, orang Islam boleh curi, boleh sakau. Bangsa lain tak boleh. Bukan tak ada bangsa lain yang mencuri sakau ni dah. Cuma kau sendiri ya tak nak kau tengah kan benda Allah ni. Takkanlah disobatkan CBG atau sebutir buah yang rosak dekat dahan tu, tuan nak bakar satu ladang, satu pokok tu. Dalam negara kita yang saya tak pernah nampak lagi agama atau bangsa lain menghina agama dia, pandang rendah terhadap agama dia. Walaupun salah tak salah, dia tetap pertahankan agama dia. Tapi orang kita, bangsa kita pandang rendah dengan bangsa sendiri, agama sendiri. Cakap macam orang tak ada akal, tak ada iman. Pun marah bonci dengan kerajaan terdahulu. Cakap bila kerajaan yang banyak sakau, Barisan Nasional. Kerajaan yang banyak mencuri, Barisan Nasional. Cakap otoriti orang je lah. Kenapa nak terpalit dengan Melayu Islam? Apa yang nak menjaga agama kita sendiri? Kita lah ni orang Islam, orang Melayunya. Takkan orang lain pula. Maaflah kalau apa saya cakap ni terkasar bahasa. Sebab siapa yang cucuk tabuan dulu? Tuan yang cucuk tabuan dulu. Patut tuan orang Melayu, orang Islam tu pertahankanlah agama dan bangsa kita. Walaupun orang tu ada salah, jangan menisu agama dan bangsa. Pun kata-kata tu tuan dah tarik balik dalam parlimen, bondo video pun dah tersebar, dah viral, dah FYP. Kan? Apa pandangan orang terhadap kita? Terhadap apa kata-kata tuan yang tuan lemparkan dalam parlimen tu? Patut dah tua-tua ni berakal lah sikit. Bekas Center Bersuara pagi ini ingin memberi amaran kepada YB Sani dari Urulangan. Jangan kamu korang hajar dengan orang Melayu dan orang Islam. Kamu kutuk orang Melayu. Kau tu bangsa apa? Kau bangsa apa? Kau ingat senang-senang nak kutuk orang Melayu dan kata macam-macam kepada orang Melayu. Dulu dah kamu nak mempertabatkan komunis. Asyik Maidin semua dalam buku sejarah. Kami semua bagi tahu kat kamu, jangan korang hajar dengan orang Melayu dengan Islam. Okey? Kalau lagi sekali kamu korang hajar, kamu siap, kamu tunggulah nasib kamu nanti. Siap, terima kasih.